Okey, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Belakang saya GLC Coupe 250 datang daripada Kelantan. Sebab apa saya cakap Kelantan kuat? Sebab jauh Kelantan sini KL. Owner dia Encik Saiful datang daripada Kota Baru Kelantan. Okey, GLC ni menggunakan Amatic system. Tetapi bahagian depan kami tak boleh buat sebab dia one piece dengan absorber. Tetapi yang bahagian belakang kami boleh buat sebab absorber dan Amatic berasingan. Jadi isu kereta ni memang lembut, memang melantun-lantun bahagian belakang. Jadi bila sampai kereta ni, saya masuk dekat machine tester. You guys boleh tengok belakang kiri 37, belakang kanan 33, tinggi sangat-sangat. So sebab itu dia rasa melantun. Jadi kereta ni perlu ambil masa. So kita owner bersetuju untuk tinggalkan semalaman. So kita buka absorber ni and then kita refurbish semula. So bila refurbish elektronik absorber ni memang mengambil masa dan perlu berhati-hati. Jadi selepas siap, dah settle semua, kami pasang semula dan saya test. Saya test memang sedap. So, selepas itu saya masuk semula kat machine tester. You guys boleh tengok. Belakang kiri 19, belakang kanan 17. Tadi sampai 30 lebih. Sekarang ni dia dah turun banyak sangat. So, dekat sini numbers ni semakin dia turun, semakin absorber tu lebih firm. Semakin numbers tu makin besar, semakin kereta tu akan bergoyang. Jadi Alhamdulillah dah settle untuk GLC Coupe menggunakan Amatic system. So, kepada you guys kat luar sana yang menggunakan GLC Amatic system, bahagian belakang rasa goyang, jangan risau. Masuk dekat link bio saya ataupun nombor yang tertera di paparan skrin ni. Roger saya direct, insyaAllah kita settlekan. So insyaAllah, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan Rival Auto, whack the corner. Bye-bye.